Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira Amira binti Zainal dari unit Bahasa Melayu 3 bersama 3 lagi ahli rakan kumpulan saya, iaitu yang pertama Nurul Suraya binti Yusof, yang kedua Rosmani binti Muhammad Taib, dan yang ketiga Nur Alisa binti Azhari. Dan pada hari ini kami akan membentangkan tentang strategi terbaik bagi satu pihak dalam menangani isu kesantunan bahasa. Yang pertama, menyediakan pendidikan awal tentang kesantunan berbahasa. Strategi pertama ialah memastikan pendidikan awal tentang kesantunan bahasa ini diberi penekanan sejak di bangku sekolah lagi. Hal ini kerana sekolah ini merupakan tempat yang paling utama dalam membentuk sasiah murid, maka nilai kesopanan dalam berbahasa perlu diterapkan secara formal dan tidak formal. Sebagai contoh, guru-guru bahasa Melayu dan pendidikan Islam boleh memasukkan unsur kesantunan dalam pengajaran mereka. Di samping itu, program 2 bilik darjah seperti pidato, syarahan dan juga debat boleh dijadikan medium mendidik pelajar tentang kepentingan bertutur dengan bahasa yang sopan. Jika nilai ini diasuh sejak kecil, maka pelajar akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa apabila mereka meningkat dewasa kelak. Yang kedua, menjadi contoh teladan melalui komunikasi harian. Strategi kedua ini menunjukkan contoh penggunaan bahasa yang santun dalam kehidupan seharian. Sama ada guru, ibu bapa, majikan ataupun pemimpin masyarakat, mereka semua perlu menunjukkan teladan yang baik. Hal ini kerana tingkah laku seseorang ini sering menjadi ikutan orang di bawahnya. Sebagai contoh, seorang guru yang bercakap dengan nada yang lemah lembut dan menggunakan kata-kata nama diri yang betul akan mempengaruhi murid untuk meniru cara tersebut. Begitu juga dengan pemimpin organisasi yang menguruskan pekerja dengan komunikasi beradab, pasti akan mewujudkan suasana kerja yang positif dan menghormati. Kesantunan tidaklah hanya perlu diajar, tetapi harus ditunjukkan secara konsisten. Yang ketiga, menguatkuasakan garis panduan dan polisi komunikasi. Organisasi atau institusi boleh menggubal garis panduan atau polisi komunikasi yang menekankan etika berbahasa. Kod etika ini boleh merangkumi penggunaan bahasa dalam surat rasmi, komunikasi digital seperti email dan WhatsApp, serta semasa perbincangan lisan. Jika seseorang melanggar etika ini, seperti menggunakan bahasa kesat atau menghina, tindakan seperti amaran, kaunseling atau latihan semula boleh dikenakan. Sebagai contoh, banyak syarikat besar mengadakan latihan komunikasi korporat bagi melatih pekerja menggunakan bahasa profesional dan juga berhemah. Polisi yang jelas akan mengingatkan setiap individu untuk menjaga tutur kata dalam setiap keadaan. Yang keempat adalah memupuk budaya bertoleransi dan hormat menghormati. Strategi keempat ialah memupuk budaya bertolak ansur dan menghormati pendapat orang lain. Kesantunan bukan hanya tentang memilih perkataan yang sopan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghormati latar belakang, pandangan dan perasaan orang lain. Dalam situasi yang melibatkan perbezaan pendapat, kita perlu belajar untuk mendengar tanpa memotong percakapan atau menengking. Dalam masyarakat berbilang kaum dan agama seperti Malaysia, budaya saling menghormati sangat penting untuk mengelakkan konflik. Dengan mengamalkan sikap empati, kita akan lebih berhati-hati ketika berbicara, terutama ketika menyentuh isu sensitif yang boleh menyinggung pihak lain. Yang kelima adalah menggunakan media sosial secara beretika dan berhemah. Kini, media sosial menjadi medan utama berkomunikasi, namun ia juga sering menjadi tempat berlakunya pencemaran bahasa. Maka, satu strategi penting ialah mendidik masyarakat agar menggunakan platform ini secara beretika. Pihak sekolah, universiti dan syarikat boleh menganjurkan kempen atau bengkel kesedaran tentang adab digital di mana pengguna digalakkan untuk berfikir sebelum menaip. Sebagai contoh, amalan post before you post boleh diterapkan di mana seseorang disaran menilai kandungan yang ingin dihantar sama ada ia menyakitkan hati, memperlekehkan atau melanggar etika sosial.
Bahasa yang kasar dan bersifat kebencian bukan sahaja boleh mencetuskan salah faham tetapi juga menjejaskan imej diri dan institusi. Akhir sekali, strategi tambahan yang boleh dilaksanakan ialah mewujudkan program pemulihan bagi individu yang sering menggunakan bahasa yang tidak sopan. Sebagai contoh, di sekolah atau kerja, pelajar atau pekerja yang bermasalah dalam komunikasi boleh diberikan bimbingan oleh kaunselor atau pakar bahasa. Mereka perlu difahami dari segi latar belakang, emosi dan punca mengapa mereka cenderung bertutur secara kasar. Kadang-kadang, penggunaan bahasa tidak beradab berpunca daripada tekanan, ketidakstabilan emosi atau pengaruh persekitaran. Maka, pendekatan yang bersifat mendidik dan menyokong lebih berkesan daripada sekadar menghukum. Program seperti ini membantu individu berubah secara perlahan-lahan dengan kesedaran sendiri.